Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara, pemanis tata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 yang akan membentangkan atau menceritakan tentang PC. Sediakan peralatan, pemutar skru gelang anti-statik jika ada. Alright, untuk komponen pertama ialah tahu casing. Alright, ini merupakan tahu casing kami. Design ini merupakan design yang paling asas kepada tahu casing. Ikut brand, tahu casing perlu bentuk apa, ikut kesesuaian kamu lah. Okey, berikut merupakan power supply. Power supply ni akan menyalurkan tenaga elektrik kepada semua komponen dalam motherboard. Dia terdapat banyak wayar untuk menyambungkan aliran elektrik kepada setiap komponen dalam motherboard juga. Untuk komponen seterusnya ialah HDD atau kita lebih dikenali sebagai hard disk. Okey, hard disk ni dia ikut brand dan dia mempunyai penyimpan maklumat. Kalau dalam ni dia menyimpan sebanyak 500 GB ROM yang boleh menyimpan segala maklumat ataupun kenangan-kenangan anda bersama orang tersayang. Okey, untuk komponen seterusnya adalah motherboard. Di mana motherboard ini berfungsi untuk mengalirkan tenaga ke seluruh komponen-komponen komputer yang lain. Kemudian ia juga berfungsi untuk menghantar data dan arahan bergerak antara CPU, memori dan peranti lain. Okay. Dalam motherboard ini ibarat seperti tapak rumah, di mana keluarga dalam satu rumah tersebut bergerak ke sana ke sini mengikut destinasi yang ingin ditujukan. Okay. Untuk komponen adalah komponen penting dalam motherboard ini adalah RAM. RAM di sini. Okay. Ini adalah RAM. Ini adalah RAM. Okay. Apakah fungsi RAM? RAM ini merupakan ingatan sementara yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data dan arahan yang sudah digunakan supaya CPU boleh mengaksesnya dengan lebih pantas. Ialah ingatan dan ilmu sistem. Tanpa RAM, komputer seperti manusia yang lupa apa yang sedang dibuat. Ini adalah CPU fan, di mana CPU fan ini berfungsi untuk menyejukkan CPU, di mana semasa proses CPU menjalankan tugasnya sebagai untuk memproses data, CPU akan menghasilkan haba dan CPU fan akan menyejukkan supaya data diproses dengan lancar. Pergi ke kedai membeli beria, singgah sebentar di kedai runcit. CPU umpama otak manusia mengawal data dan memproses yang rumit. Ini adalah CPU. Kegunaan CPU adalah untuk memproses data menjadi maklumat. GPU atau Graphic Processing Unit ialah komponen komputer yang proses grafik dan paparan visual. GPU juga bertanggungjawab memaparkan imej, video dan animasi di skrin. Ia sangat penting untuk permainan video, penyuntingan video dan aplikasi grafik. GPU juga membantu mengurangkan beban CPU dan menjadikan prestasi komputer lebih lancar dan pantas. Pemasangan pemproses CPU. Pertama, buka pengunci soket HU pada papan induk 2. Selaraskan tanda segitiga HU dengan soket 3. Letakkan CPU dengan berhati-hati, jangan ditekan kuat. 4. Tutup dan kunci soket HU. B. Pemasangan heatsink dan kipas. Pertama, pasang heatsink di atas CPU 2. Kunci pengikat heatsink 3. Sambungkan kabel kipas ke port GPU fan. C. Pemasangan RAM. Pertama, buka pengunci slot RAM 2. Selaraskan takuk nok RAM 3. Tekan RAM sehingga pengunci terkunci. D. Pemasangan kad grafik jika ada. Pertama, masukkan kad grafik ke slot C2. Kunci pengunci slot 3. Sambungkan kabel kuasa kad grafik jika diperlukan. E. Pemasangan papan induk ke dalam casing. Pertama, pasang pertama shade 2.
Pasang skru penjarak standoff 3. Letakkan papan induk ke dalam casing 4. Ketatkan skru dengan kemas. Sambungkan kabel kuasa utama ke papan induk 24 pin dan 8 pin CPU. Sambungkan kabel SAT data ke papan induk. Sambungkan kabel ST kuasa dari PSU.